Bismillahirrahmanirrahim. Sirih berlipat terletak rendah, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata madah dan indah, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan nama saya Putri Hana Maisara binti Hamiza dari SK Pesagi Negeri Pahang. Saya murid tahun 5 yang merupakan seorang pengawas sekolah dan salah seorang wartawan cilik untuk TVPSS di sekolah saya. Saya sangat aktif di sekolah dan telah memenangi beberapa pertandingan, iaitu tempat ketiga pertandingan video pendek peringkat negeri Pahang kategori sekolah rendah tahun 2023. Dan johan keseluruhan pertandingan STEM Got Talent bagi kategori Robot Battle Challenge in 2025 daerah Maran. Di samping itu, saya juga bagian aktif dalam sukan bola jaring, catur, menyertai pertandingan bercerita Iftihar Lughawi sekolah-sekolah ILSS di peringkat zon. Semasa mengikuti bengkel TVPSS baru ini, kami, wartawan TVPSS SKP berjaya memenangi pertandingan video TVPSS yang dipertandingkan. Semua kejayaan ini mendorong saya untuk minat membaca dan meneroka ilmu pengetahuan dan lebih dalam. Antara buku yang menjadi kegemaran saya ialah Suara Misteri dari Dusun Buku Ini. Buku ini merupakan salah satu buku dari 5 buah buku dalam siri Operasi Centas Jenayah. Pengarang yang dituliskan oleh Norislah Syafiq dan diterbitkan oleh Ombak Baca Training. Buku ini mempunyai 156 muka surat yang diterbitkan pada tahun 2024. Buku ini menceritakan tentang kerjasama 4 orang sahabat yang berlainan bahasa berkawan baik. Mereka ialah Saman, Zairi, Maniam dan Kining. 4 sekawan ini telah mengatur sebuah percutian di Kampung Bongsu, di Gunung Bongsu, Kampung Sungai Tegas ini di negeri Kedah. Kampung itu adalah kampung datuk dan nenek Samad. Zairi, Maniam dan Kining telah berusaha mendapatkan wang belanja untuk bercuti di Kampung Samad dengan titik peluh mereka sendiri. Mereka menjual tintin aluminium terpakai serta mengecat ruang tamu dan bahagian dapur bapa Kining sebelum tiba percutian yang dirancangkan. Mereka tidak mahu menyusahkan ibu bapa mereka dengan hanya meminta duit untuk percutian ini. 4 sekawan sangat gembira dapat berkemah di kampung Datuk Samad yang jauh dari hiruk-pikuk kesibukan di bandar. Kampung Datuk Samad sangat indah dan damai dengan pokok-pokok yang menghijaukan dan bukit bakau yang masih terjaga. Air terjun yang menderu serta dusun buah-buahan tempatan yang enak rasanya. Dalam percutian mereka itu, malangnya 4 sekawan telah ditangkap oleh sekumpulan penjenayah, sindiket pengedaran dadah dan senjata api yang sangat berbahaya. Ketua sindiket ini didalangi oleh Pak Saad yang merupakan pekerja penjaga dusun Datuk Samad. Namun begitu, akhirnya 4 sekawan ini dapat melepaskan diri dari penjenayah itu yang jahat. Mereka telah dibantu oleh pihak polis dan orang-orang kampung. Begitulah serba sedikit kisah kerjasama dan perpaduan antara 4 sekawan dalam buku ini. Buku ini mempunyai kelebihan dari segi struktur bukunya, iaitu muka depan buku ini sangat menarik dengan adanya gambar dan yang berwarna. Pembaca akan tertarik untuk terus membaca buku pengguna bahasa Melayu dan setiap baris ayat juga agak mudah difahami.
Tulisan bagi tajuk muka depan ini besar dan jelas. Bahkan tajuk ini juga sangat menarik perhatian saya kerana mempunyai elemen misteri dan mengujarkan untuk saya mengetahui pengakhiran cerita dengan lebih mendalam. Terdapat beberapa nilai murni di dalam cerita ini yang dapat memberi kesan dalam kehidupan saya. Antaranya ialah mengamalkan nilai kasih sayang dan sentiasa patuh kepada perintah ibu bapa, hidup akan diberkati dan bahagia. 2. Hidup akan diberkati, belajar untuk berdikari dan tidak hanya bergantung harap kepada bantuan ibu bapa serta-merta. 3. Tolong menolong dalam persahabatan. Bak kata pepatah, berat sama dipikul dengan sama dijinjing. 4. Perpaduan kaum dan hormat menghormati antara satu sama lain walaupun berlainan bangsa. 5. Kerjasama dan keberanian yang ditunjuk oleh 4 sekawan telah dapat membeteras jenayah. Begitulah serba ringkas berkaitan buku ini yang telah memberi impak pada diri saya dan semoga dapat memberi kebaikan juga kepada orang lain. Sekian, terima kasih.